rojak ayam. Dalam ni ada ayam, ada mi kuning, ada juga nasi dagang. Itu kan nasi dagang ni kan tak ada. Yang Zu, rojak ayam tu Zu tak ambil semua benda tu. Zu suka yang ni je, kuah dengan jemput-jemput ni. Ini favourite Zu. Yang lain Zu tak ambil. Zu kalau ada, dulu-dulu Zu suka rojak ayam tu makan satu portion yang lengkap macam ni. Tapi semuanya dah berubah. Kan? Kita ni biasalah. Lama dah Zu suka yang macam ni je. Sedapnya, alhamdulillah. Air belum sampai. Zu ada air ais kosong tu je. Dan satu lagi tu teh ais. Sampai dah air. Hari ni nak kerja kuat. Bolehlah makan banyak. Okey, tapi tak habis dah. Tak habis. Kongsi-kongsi. Hari ni Zu akan buat penyediaan untuk 40 lebih kurang 40 kg kambing, daging kambing tu. 3 ekor kambing. Dari 3 ekor kambing. Lepas tu ikan singgang, ikan naya yang besar tu 5 ekor. Lepas tu ayam masak merah 15 ekor. Budu, sambal belacan, ulaman, air bandung, air jagung susu, air sirap. Lepas tu insyaAllah lah ada dessert-dessert, insyaAllah. Okey, makan dulu.